Assalamualaikum. Mesti kita semua pernah dengar kan pasal sihir dan santau ni. Kadang-kadang ia jadi topik bualan, kadang-kadang disebut separuh berbisik sebab rasa gerun. Tapi di sebalik semua misteri ini, apa sebenarnya yang berlaku? Dan yang lagi penting, macam mana kita nak lindungi diri kita ikut cara Islam? Jom kita rungkai sama-sama. Cuba kita fikir sekejap. Setiap hari, kita berjaga-jaga dengan macam-macam ancaman yang kita boleh nampak. Tapi kan, pernah tak kita terfikir pasal ancaman yang tersembunyi, yang mata kasar tak boleh nampak? Persoalan inilah yang akan bawa kita lebih mendalam ke dalam topik kita hari ini. Jadi, apa sebenarnya sihir ni? Dalam Islam, benda ni bukanlah cerita dongeng atau fantasi. Ia satu realiti. Ia adalah satu amalan yang sengaja dibuat yang melibatkan pertolongan makhluk gaib macam jin dan syaitan dengan hanya satu tujuan, untuk memudaratkan orang lain. Okey, kat sini kita kena faham beza dia. Kalau sihir tu kita anggap macam satu payung yang besar, santau ni salah satu jenis sihir yang spesifik kat bawah payung tu. Dia ni lebih fizikal, maksudnya ia gunakan bahan-bahan macam racun, benda-benda tajam yang dihantar sama ada melalui makanan, minuman atau yang paling kita gerun dengar melalui angin. Walaupun puncanya gaib, kesannya memang boleh dirasai. Jadi, macam mana kita nak cam tanda-tandanya? Macam mana nak tahu kalau seseorang tu mungkin terkena gangguan? Jom kita tengok simptom-simptom yang biasa muncul. Senang cerita, tanda-tandanya ni kita boleh pecahkan kepada 3 kategori. Dari segi fizikal, mangsa mungkin rasa sakit yang doktor pun tak dapat nak jelaskan. Dari segi emosi pula, personality boleh berubah mendadak, macam jadi cepat marah tanpa sebab. Dan dari segi spiritual, tiba-tiba rasa berat sangat nak beribadah, seolah-olah ada blok yang menghalang. Ini bukan cakap-cakap kosong tau. Ini adalah petikan dari satu kajian kes sebenar mengenai seorang lelaki yang mengalami simptom-simptom yang sangat spesifik dan teruk. Ini bukti yang menunjukkan kesannya bukan sekadar mainan perasaan, tapi satu penderitaan fizikal dan emosi yang betul-betul nyata. Yang menariknya kan, kalau kita pandang dari sudut sains pula, ada penjelasan yang selari. Menurut Wikipedia, simptom santau angin ni, contohnya pendarahan dalaman, ada persamaannya dengan kerusakan paru-paru bila kita terhidu partikel halus dan tajam, macam penyakit asbestosis. Ini bukanlah untuk menafikan aspek spiritual tu, tapi lebih kepada satu cara untuk kita faham kesan fizikalnya. Okey, kita dah tengok masa ayahnya, dah tengok tanda-tandanya. Sekarang, bahagian yang paling penting sekali, apa solusinya? Alhamdulillah, Islam tak biarkan kita terkapai-kapai tanpa jawapan. Penyelesaiannya berakar umbi dari iman kita kepada Allah. Dan inilah pegangan utama kita. Ayat Al-Quran ni betul-betul game changer. Ia menegaskan satu benda yang sangat penting. Tak ada apa-apa pun mudarat, baik dari sihir atau apa sekalipun, boleh berlaku tanpa izin Allah. Ini meletakkan kuasa mutlak di tangan Tuhan, bukan di tangan tukang sihir. Kepercayaan inilah kunci kepada penyembuhan. Jadi, kaedah rawatan utama yang Islam ajarkan kita namanya ruqyah syar'iyah. Ini bukan jampi serapah sebarangan ya. Ini adalah satu amalan yang berasaskan wahyu, iaitu menggunakan kalam Allah dan doa-doa daripada sunnah sebagai penawar. Tapi, untuk ruqyah ni betul-betul berkesan, ada 4 yang utama yang kena jaga. Pertama, iman yang tak goyang, yakin hanya Allah yang menyembuhkan. Kedua, niat kena bersih. Ketiga, bacaan ayat-ayat tu mestilah betul. Dan yang terakhir, ni peraturan paling penting. Jangan sesekali cuba lawan sihir dengan sihir. Itu haram. Jadi, apa senjata kita dalam amalan ruqyah ni? Inilah ayat-ayat terasnya. Of course, kita mula dengan Ummul Kitab, Surah Al-Fatihah. Lepas tu, ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yang ceritakan kekuasaan mutlak Allah. Dan semestinya, 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang merupakan perisai perlindungan yang diajar terus oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, selain daripada rawatan ruqyah yang khusus tu, Islam juga ajar kita amalan harian. Benda ni fungsinya macam perisai kita, protection setiap hari. Jom kita tengok apa amalan-amalan praktikal yang kita boleh terus amalkan. Ada 3 doa yang sangat-sangat power untuk perlindungan harian kita. Jom kita go through satu persatu.
Doa yang pertama ni elok sangat kita baca pagi dan petang. Maksudnya lebih kurang, dengan nama Allah yang dengan namanya tak ada apa pun di bumi dan di langit yang boleh bagi mudarat. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ia macam satu penyerahan total kepada perlindungan Allah. Doa kedua ni pula macam kita minta protection yang cover semua benda. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan semua makhluk yang dia ciptakan. Ini termasuklah kejahatan manusia, binatang dan semestinya makhluk gaib. Dan doa yang ketiga, satu amalan yang simple tapi besar kesannya. Bila kita masuk mana-mana rumah, terutama sekali waktu malam, bagi salam ni, ia bermaksud salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. InsyaAllah, moga-moga unsur negatif dalam rumah tu akan pergi. Penyembuhan cara Islam ni menyeluruh. Atau kita panggil holistik, bukan setakat bacaan doa je. Ia gabungkan juga bahan-bahan dari sunnah. Contohnya macam air yang dah dibacakan ruqyah, madu, habatus sauda, semua ni bantu bersihkan badan secara fizikal sambil zikir dan doa tenangkan rohani kita. Kita dah bincangkan pasal rawatan kan? Tapi bak kata orang mencegah tu lebih baik dari mengubati. Membina satu benteng spiritual yang kuat, itulah sebenarnya pertahanan kita yang paling hebat sekali. Jadi, apa tiang siri benteng kita ni? Nombor 1, tak lain tak bukan, jaga solat 5 waktu. Solat tu tiang agama, perisai utama seorang Muslim. Lepas tu, jadikan Al-Quran kawan baik kita, baca setiap hari. Dan akhir sekali, jaga kebersihan. Sebab syaitan kan suka tempat yang kotor dan bersepah. Jadual ni rumuskan semua benda penting. Senang je. Jaga ibadah, pastikan rumah kemas, amalkan zikir perlindungan macam ayat kursi sebelum tidur dan sentiasa hati-hati. Dan yang paling penting, jangan sesekali berputus asa sebab bila kita putus asa, guard kita akan jatuh. Sebagai penutup, kita renungkan ayat yang sangat menenangkan ni. Ia mengingatkan kita, tak kisahlah apa pun penyakit atau ujian yang datang, penyembuhan yang hakiki itu datangnya hanya daripada Allah. Tugas kita adalah untuk berikhtiar melalui jalan yang Dia redha. Akhir sekali, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Kita dah bincang pasal doa, ubat dan amalan. Tapi, sejauh manakah kekuatan iman dan keyakinan dalam hati kita tu sendiri yang sebenarnya menjadi kunci utama kepada penyembuhan? Fikir-fikirkan.